Kita nak rasa dia punya isi daging Wagyu Tomahawk ni So hari ni kita dah gaji. So kita share reward kita dengan makan Rico Pizza. Tapi yang style kedai ni, dia dalam kampung tau. Nampak? Dalam kampung. Tapi dekat kedai dia ni ada jual makanan yang premium, macam makanan hotel. Dia jual Wagyu Tomahawk grade Australia punya tau. Lepas tu dengan cerita dekat sini juga yang paling murah. Kalau tempat lain dia dah jadi 1000 lebih, 1000 lebih, 2000. Tapi kat sini dia beratus So jom kita order dulu. Kita tengok dia punya Wagyu Tomahawk. Nampak ramai kat orang kat sini ni. Ni first order kita order Wagyu Tomahawk Australian grade MB7 So dah ikutkan harga kat sini. Kalau kat luar biasa jual dah 1500 ke 2000 tau. Tapi kat sini nampak dia jual berapa? 557. Alright, so order kita yang kedua, kita order ni mixed plate. Harga baru 187. So dia bagi kita brisket 450 gram sampai 500 gram dengan short rib single bone. Okey, dan last kali ni kita order ala carte kaki Alaska King Crab. Okay. Harga baru RM167. Lepas tu boleh pilih nak nasi goreng kamyong ataupun air buah. Kita pilih nasi goreng lah. Alright, ini Tomahawk dia bang Wagyu Tomahawk. Okey, yang ni dia masak special bang pakai arang. Oh pakai arang. Oh patut bawa arang dah naik. Yang ni pula apa ni? Oh, kaki king crab. Right. So ini kita punya yang terakhir. Yang ni apa bang? Ini mix platter. Oh, okey, mix plate. Sorry dengan brisket. Oh, mana brisket bang? Ni brisket, yang ni sorry. Okey, baik. Masih bang Right guys, so ini dia Wagyu Tomahawk grade MB7 Australia. Ni nampak ni dia punya daging dia. Okey, dia masak half cook Ni kita rasa dia punya lemak Wagyu Bismillahirrahmanirrahim. Punya lemak tu memang cair kat mulut lah. Kita nak rasa dia punya isi daging Wagyu Tomahawk ni Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dapat juicy Okay, so next ini dia punya mix platter. Oh, nampak? Saya kuai macam ni je. Memang lembut lah. Oh, bismillah. So next ini dia short rib. Oh, okay, short rib dia pun nampak lembut Saya buat macam ni dia terus terburai. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sekali tarik macam ni je guys. Kata perapan ni selama 12 jam. So yang terakhir kita order ala carte kaki king crab Alaska Oh, besar tangan saya je. Dia punya isi dia tebal-tebal juga Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia bukan masin garam dia masin laut ni. So ni memang original daripada laut. So maksudnya kat sini kaki dia ni memang fresh lah. Alright guys, so yang mana nak datang Waste je Rico Pizza dekat Sungai Buloh. Confirm sampai lah. Okay. So alright guys, makan dulu.